Okey, sekarang kita tengok pula B. Kalau kita nak buat yang B, sama jugalah macam tadi tu. Kita dekat sini kita nak buat yang sama saiz, memang kita kena lukis seperti apa yang terdapat pada soalan tu. So senanglah, tak perlulah susah-susah sangat. Bagi B pula saiz yang lebih kecil. Kalau kecil kita bahagi aja lah dengan ni. Berapa tempat dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2 lah ni. 6 bahagi 2 ni dapat 1, 2, 3, 4. 4 bahagi 2. Ni 1, 2, 3, 4. 4 bahagi 2. Okey. Ni untuk saiz yang lebih kecil. So 6 bahagi 2 dapat 3. Dapat 3. 1, 2, 3. Okey, 3. 4 bahagi 2 dapat 2. 4 bahagi 2 dapat 2 juga. And then sambung aja lah dia ni. Ni sambung aja lah. Ni adalah 2B. Okey. Kalau nak buat yang 2C pula, 2C pula macam mana? Dia nak skala yang lebih besar kan? Dia kalau nak skala yang saiz yang lebih besar, kita kena darab lah. Macam tadi bahagi dengan 2, ni darab dengan 2 lah. Kita akan dapat dia punya saiz yang lebih besar lah. Macam yang ni dekat sini dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 3. Ni 4 darab 3. Kat sini dia darab 4 darab 3. So kita akan dapatlah jawapan dia. Okey, 6 darab 3 18. Kalau 18 kiralah ni. Okey. 18. Kita tengok kat sini dapat 18 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
15, 16, 17, 18. Dapat 18 lah. 4 darab 3 dapat 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah kat sini. Lepas tu lagi 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kat sini lah. Kat sini lah kan. So lepas tu kita kena sambung aja lah benda ni. Yang ni sambung aja lah. Supaya dia dapat ni. So ini adalah lukisan saiz yang lebih besar bagi nombor 2. So nombor 2 C lah maknanya. Nombor 2 C. So lukisan dia akan macam ni. Bagi nombor 2 Roman 3B pula. Macam 3A saiz yang sama aja lah untuk nombor 3 ni. Saiz yang sama. Senang. Just copy sajalah. Saiz yang lebih kecil macam tadi jugalah boleh bahagi dengan 2. So nanti okay. So macam mana nak buat lukisan ni? Kita tengok macam mana. Dia kata buat macam ni. Dia akan membahagi-bahagikan supaya senang lah nak buat lukisan tu. Okay, dari sini ke sini. Maknanya sini 2. Sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ni 4.
So, kalau kita nak buat lukisan yang lebih kecil, bahagi dengan 2 lah. Bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. So, kalau bahagi dengan 2, dia dapat 2. So, kalau bahagi dengan 2, dapat 2 lah kan. 2 kat sini. 1, 2. Yang ni bagi 2 dapat 1. Sama jugalah di bahagian sini kan. Okey. So, sambungkan aja lah. Yang bawah ni disambungkan aja lah macam ni. Yang atas tadi tu. Yang atas tadi berapa dia ni? 1, 2. 2 dibagi 2, 1 lah kan. 1 je lah. So, sambung aja lah yang ni dengan yang ni. Ni adalah untuk B3. Ni untuk lukisan yang lebih kecil. Kalau apa kata lukisan yang lebih besar, just darab aja lah. Macam tadi kan. Just darab aja. 2 darab 2. 4 darab 2. Dapat 8. So, kalau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kat sini 2 darab 2 dapat 4. 1, 2, 3, 4. So, sambungkan aja lah. Sambungkan aja. Benda ni. Sambungkan aja. Sama jugalah dekat sini. 4, 1, 2, 3, 4. So, sambungkan dua ni. 1, 2, 3, 4. Sambungkan. Okey. Bahagian atas pula macam dekat sini darab dengan 2 juga lah. 1, 2, 2 dapat 4. So, 1, 2, 3, 4. So, macam ni lah dia punya lukisan. Nampak tak? Boleh? Okey. Ini adalah nombor. Ini adalah nombor 3C. 3C. Nombor 3C. 1, 2, 3. 3C. Okey, sekarang kita buat pula nombor 2C. Roman 4. Dia nak saiz yang sama, kita lukis aja lah macam seperti dia ni. Sama kan saiz. Bagi saiz yang lebih kecil pula, bahagi dengan 2 lah macam tadi kan. Sebab yang ni kita tengok lukisan yang besar. Nanti kalau kita darab dengan nombor-nombor yang besar-besar, kita tak cukup pula kertas untuk nak lukis. So, kita bahagi ataupun darab dengan nombor yang kecil aja lah. Senang buat kerja kan. Okey, kita tengok kat sini. Ada berapa tempat? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya ni kalau nak saiz yang kecil, 9 bahagi 3 je lah. 9 bahagi 3. Yang atas ni dia 1. Kalau bagi dengan 3, semua kena bagi dengan 3 lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 3. Kat sini pun dia 6 bahagi 3. Kat sini 3 bahagi 3. Kat sini 3 bahagi 3. Kat sini pun 3 bahagi 3. Lepas tu sambung aja lah kan. Okey, macam 9 bahagi 3 dapat berapa? 9 bahagi 3 dapat 3 lah. So, 3 je kat sini. 3. So, dapat 3 je. 1, 2, 3. 6 bahagi 3 dapat 2.
1, 2. And then 6 bagi 3 dapat 2. Kok sini pun dapat 2. 3 bagi 3 dapat 1. Lepas tu 3 bagi 3 dapat 1. 3 bagi 3 dapat 1. Lepas tu yang ni sambung je lah. Ni dapatlah jawapan untuk apa ni? Jawapan untuk nombor 4 B. Nombor 4 B. Saiz yang kecil. Saiz yang lebih kecil lah. Sekarang kita nak tengok saiz yang lebih besar pula. Saiz yang lebih besar. Okey, kita kalau nak darab dengan 2, semua kawasan ni mestilah nak kena darab dengan 2. Betul tak? So, macam kat sini kami tengok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 darab dengan 2. Sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 2. So, kat sini pun 6. 6 darab 2. Ni 3 darab 2. Ni 3 darab 2. Kat sini pun 3 darab 2. Okey. Jom kita lukis pula. 9 darab 2, 18. Macam tadi ni, kat sini, dari sini sampai sini adalah 18. 18, 6 darab 2, 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Lepas tu, 3 darab 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lah. 6. 3 darab 2, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3 darab 2, 6. 3, 4, 5, 6. So, kita sambung aja lah. Ini adalah dia punya lukisan. Okey. Ini adalah dia punya lukisan. Untuk nombor 4C. 4C.